Besar juga kan rumah cikgu-cikgu kat Kelantan ni. Inilah salah satunya. Rumah ni berkeluasan 2424 kaki persegi. Mempunyai 4 bilik dan juga 3 bilik air. Jom kita masuk. Assalamualaikum. So ini adalah ruangan living area dan juga ini family area dan hujung sana adalah dining area. Dia bergabung sekali lah. So tak ada partition ke, tak ada dinding lah. So saya pergi terus ke sliding door ni. Kita ada sliding door. So bolehlah nak melepak ke bersama keluarga, healing. Okay tuan-puan, kita pergi ke master bedroom dia. Saya nak tambah sikit. Master bedroom untuk rumah ni dia ada 2. Kita pergi ke master bedroom yang pertama. Okay, so ni adalah master bedroom dia. So master bedroom dia menggunakan lantai SPC dan juga dia dilengkapi dengan tandas sendirilah. So saya tunjuk sikit tandas dia. Okay, tandas dia menggunakan full mozaik 10 kaki dan dilengkapi oleh aksesori tandas. Okay tuan-puan, kita pergi ke ruangan bilik-bilik dia. Okay, jom. Okay, kita masuk ke bilik yang kedua. So bilik yang kedua dia menggunakan warna cat yang berlainan lah. Daripada bilik master bedroom tadi tu dia menggunakan warna baby blue. Dan saya nak tambah sikit, menggunakan full mozaik. Sama macam bilik nombor 3 tadilah. Okay, jom. Dan untuk bilik kedua dan ketiga, inilah dia punya tandas dia. So tandas ni menggunakan full mozaik untuk 10 kaki, termasuk sekali dengan aksesori tandas. Okay, jom kita pergi ke bilik master bedroom yang kedua. Okay, ini adalah master bedroom yang kedua. Pun dia punya warna cat dia berlainan dengan bilik master bedroom yang pertama tadi. So agak luas kan? Dia menggunakan full mozaik berbanding dengan master bedroom yang pertama. Dan dia dilengkapi dengan tandas sendiri. So ini adalah tandas dia lah. Tandas dia menggunakan full mozaik 10 kaki termasuk dengan aksesori tandas. Okey tuan-puan, kita pergi ke ruangan seterusnya iaitu ruangan idaman wanita. Iaitu ruangan dapur. Okey, sebelum kita pergi ke ruangan dapur, kita akan lalu dululah dia punya hallway. So, ini adalah ruangan dapur. Menariknya ruangan dapur ni semuanya direka dan dibina oleh interior designer Zasma sendiri. Termasuk dengan konsep, dari segi warna tu apa nampak, white gold macam tu, semuanya request daripada klien kami. Dan saya nak tambah dekat sini ada ruangan untuk peti ais lah, klien kami request. Okay, last di sini juga dekat bahagian ruangan dapur dia connected sekali dengan ruangan laundry. Dan juga pintu luar ni termasuk sekali lah, senang untuk sidai baju ke. Tuan-puan berminat tak nak buat rumah macam ni? Jadi, kalau berminat, boleh sahaja cari Zasma Home dan jangan lupa untuk tekan link WhatsApp di bawah. Bye!